Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah atas program pelancaran hari ini. Apakah pandangan Cikgu tentang pelaksanaan program ini di sekolah kita? Okey, terima kasih Adik Aira. Okey, pelaksanaan program pelancaran Nilam, kempen galakkan membaca dan jom baca bersama 10 minit sangat bagus dan sangat berguna kepada warga SK Perempuan Matri 1. Okey, banyak objektif yang akan disampaikan untuk program ini dijayakan dengan baik. Cikgu, apakah objektif utama program ini dan adakah ia telah berjaya dicapai? Okey, terima kasih. Okey, objektif pertama program ini ialah untuk menggalakkan murid-murid SKP Matri 1 untuk membudayakan budaya membaca. Selain itu, banyak program-program dari pusat sumber mengadakan aktiviti dan menggalakkan murid-murid SK Perempuan Matri 1 untuk menjalani aktiviti tersebut. Terima kasih Cikgu. Okey, terima sama-sama. Salam Aira. Adakah kamu seronok menyertai aktiviti Jom Baca Bersama 10 Minit? Ya, saya sangat seronok. Okay. Mengapa? Kerana saya dapat membaca buku cerita bersama kawan-kawan di Dewan dan saya dapat menyertai persembahan choir yang bertajuk Nilam. Oh, begitu. Terima kasih, Amy. Sama-sama, Aira.